Hai semua, pernah tak anda rasa pening keliru sikit bila tengok masa ditulis dalam dua cara berbeza? Satu guna AM PM, satu lagi guna nombor sampai 23. Relax, jangan risau. Hari ni kita akan jelaskan semua ni dengan cara yang paling senang macam kita baca komik je. Jom kita mulakan. Okey, jom kita terus masuk ke satu situasi yang biasa kita dengar. Bayangkan, Aris tanya ayah dia, "Ayah, pukul berapa kereta api nak bertolak?" Ayah dia jawab, "Pukul 6.05 petang, Aris." Atau, kalau dalam sistem 24 jam, jam 18.05. 6.05 petang dengan 18.05. Bunyinya macam lain, betul kan? Inilah misteri yang kita nak selesaikan sama-sama hari ini. Jadi, persoalannya sekarang, macam mana pukul 6.05 petang boleh jadi benda yang sama dengan jam 18.05? Jawapannya mudah je sebenarnya. Kuncinya terletak pada dua sistem yang berbeza untuk kita baca masa. Jom kita bedah siasat satu persatu. Okey, kita masuk bab pertama. Dua sistem, tapi untuk satu masa yang sama. Jom kita fahamkan asasnya dulu. Okey, inilah perbezaan paling besar antara dua sistem ni. Fikirkan macam ni, sistem 12 jam tu, dia potong satu hari jadi dua bahagian. Ada bahagian pagi sampai tengah hari yang kita panggil AM dan bahagian lepas tengah hari sampai malam kita panggil PM. Manakala sistem 24 jam ni pula, dia jalan terus. Dari tengah malam pusing balik sampai tengah malam. Tak ada berhenti, tak ada AM, PM semua. Satu pusingan penuh. Baik, sekarang jom kita mulakan dengan yang paling senang sekali. Waktu dari pagi sampailah ke tengah hari. Pernah terfikir Pak, AM tu apa sebenarnya? Ia sebenarnya singkatan dari perkataan Latin ante-meridium. Bunyi macam canggih kan? Maksudnya senang je, sebelum tengah hari. Itu je. Jadi, apa-apa sebelum pukul 12 tengah hari, kita guna AM. Mudah kan? Inilah bahagian yang paling best. Untuk waktu AM atau waktu pagi, nak tukar ke sistem 24 jam tu senang sangat. Nomornya tak berubah pun. Tengok ni, 7.47 AM jadi jam 07.47, 11.15 AM jadi jam 11.15. Kita cuma buang AM tu dan pastikan nombornya ada 4 digit. Kalau jam tu 1 digit macam pukul 7, kita letak sifar kat depan. Senang. Okey, yang pagi tadi tu senang je kan? Sekarang baru masuk bahagian yang tricky sikit. Jom kita tengok macam mana nak kira waktu lepas tengah hari pula guna formula tambah 12. Macam AM tadi, PM pun datang dari bahasa Latin post meridium. Maksudnya, selepas tengah hari. Inilah kata kuncinya. Bila je anda nampak PM, maksudnya kita dah masuk separuh hari yang kedua. Dan ada satu formula khas yang perlu kita guna. Nah, inilah formula ajaibnya. Bila nampak je PM, apa kita nak buat? Ambil nombor jam dia dan tambah je dengan 12. Jom kita cuba. Contohnya 10.40 PM. Okey, jam dia nombor 10 kan? Jadi 10 tambah 12 dapat 22. Minit dia relax. Minit dia tak payah usik. Kekal 40. Jadi kita gabungkan je jam 22.40. Kan senang? Okey, sekarang kita dah pro menukar dari 12 jam ke 24 jam. Hebat. Tapi macam mana kalau nak buat sebaliknya? Nak tukar dari 24 jam balik ke 12 jam? Mudah je, kita cuma terbalikkan formulanya. Jom tengok. Kalau tadi kita tambah 12, sekarang kita tolak 12. Tapi ingat, ini untuk nombor jam yang lebih besar dari 12 je tau. Contohnya, jam 15.45. Jam dia 15 kan? 15 tolak 12, bakinya 3. Minit dia 45 tu kita biarkan. Jadi, jam 15.45 tu sebenarnya pukul 3.45 PM. Jangan lupa letak PM ya. Okey, teori dah faham. Formula tambah tolak pun dah tahu. Sekarang, jom kita tengok macam mana benda ni berfungsi dalam kehidupan kita seharian. Masa untuk beraksi. Ingat tak soalan Aris masa mula-mula tadi? Pasal jadual kereta api. Sekarang, bila kita tengok jadual macam ni, dah tak pening kepala dah. Tengok tu, kereta api dari Alostar bertolak jam 15.03. 15 kan lebih dari 12. Jadi kita tolak 12, dapat 3. Maksudnya, pukul 3.03 petang. Kan dah faham? Dan kita boleh guna formula yang sama untuk semua masa dalam jadual tu. Jam 17.54 tolak 12 jadi 5.54 petang. Jam 19.18 tolak 12 jadi 7.18 malam. Tahniah, sekarang anda dah boleh baca mana-mana jadual perjalanan, jadual penerbangan, apa-apa je lah tanpa rasa keliru lagi. Bukan setakat jadual perjalanan je tau. Benda ni berguna untuk kita rancang aktiviti harian juga. Katalah nak plan aktiviti kat kampung. Memancing pukul 3.30 petang. Kalau nak set reminder kat telefon, kita set jam 15.30.
Nak bertolak balik rumah pukul 8.30 malam. Itu maksudnya jam 20.30. Lebih tepat, tak ada salah faham. Jadi kesimpulannya apa? Tak ada sistem yang betul atau salah pun. Dua-dua pun berguna. Sistem 12 jam tu sedap kita guna untuk borak-borak hari-hari. Jumpa pukul 2 petang Tapi sistem 24 jam pula memang terbaik untuk benda-benda rasmi macam jadual atau tempahan sebab ia tak akan buat orang keliru pukul 2 pagi ke 2 petang. Yang paling penting, sekarang anda dah faham kedua-duanya. Jadi, soalan saya untuk anda, untuk rancang hari anda sendiri, sistem mana yang anda rasa lagi best nak guna? Fikir-fikirkan.